Assalamualaikum guys. Nih, saya mau tunjuk. Saya baru juga beli satu barang nih guys. Ini hex nut and lock daripada Rexer. Rexer kah Razer? Tidak tahu lah mana satu sebutan yang betul kan. Jadi yang ni M12 kali 1.5. Brand ni bukan baru, dia sudah lama. Dia company daripada Malaysia. Jadi yang ni saya baru belilah sebab mau pakai untuk sendiri kan. So di belakang dia ni guys, ada rajah handling instruction. Macam biasalah, berapa lebar panjang dia punya torque semua dia dah bagi tahu sini. Ini first time saya beli nut Rexer ni. Sebelum ni kita guna cap ayam je guys. Jadi mari kita tengok guys, macam mana bentuk nut Rexer lock ni. Okey, dia ada satu socket lock special lah yang ni. Okey, di sini ada 20 pieces. Cukuplah untuk satu set rim. Kemasan dia pula nampak dia chrome dan blue titanium. Memang lawa lah dengan dia punya logo Rexer dengan kemasan titanium blue. Agak berat lah, solid lah, memang boleh rasa. Kemudian dia punya lubang ni, dia bukan macam Allen key biasa guys. Dia special Allen key, macam gaya kipas macam tu lah. So nut rim ni kita akan pasang pada sport rim, rim sukan. Okey, contoh macam ni dulu saya pernah belilah ada satu jenis ni. Tapi yang ni pun sudah lama pakai, dalam 5 tahun. Beginilah kejadian dia guys. Okey, nut rim ni tengok dia asal dia warna merah. Tapi dia sudah terbuka, terkupas. Yang ni pun jenis berat, jenis besi. Dia bukan jenis alloy yang ringan tu. Tapi buat masa ni dia masih bertahan lagi lah. Dia punya thread tidak terlepas, tidak loose lah setakat yang saya pakai. Dia punya saiz lebih kurang, dia cuma ada panjang sedikit lah. Tapi kan lock nut Rexer ni memang cantik guys. Cantik dia punya kemasan, dia punya kualiti binaan. Lepas tu saya tengok juga feedback orang yang guna ni. Nampak macam meyakinkan, jadi saya belilah. Sebenarnya lebih baik kita beli nut Rexer macam ni. Ada juga pattern yang sama guys, tapi dia bukan Rexer. Dia ada model yang lain. Tapi harga dia lebih murah daripada nut Rexer ni. Cuba korang tengok. Nampak matching jugalah kalau saya letak titanium blue punya nut di rim emas ni. Tapi ni contoh je guys, ni contoh. Sebenarnya saya bukan mau pakai nut ni di rim Myvi ni. Ada lagi satu biji rim. Yang tu belum lagi sampai, saya tunggu dia sampai. Yang ni kita tutorial dulu guys. Tutorial dan review sedikit. Okey, dia punya lock macam ni lah. Kalau kamu perasan kan, kalau kamu beli online, dia ada satu lagi model brand. Pattern dia sama macam ni. Dia guna lock yang sama juga. Tapi yang tu bukan Rexer. Dia model yang lain. Cuma tidak pastilah yang tu clone ataupun ori. Kalau Rexer ni jangan risau. Korang beli di tempat yang authorized punya dealer. Sebab Rexer ni dia bukan jual nut saja guys. Dia ada juga jual rim. Banyak dia punya rim yang cantik-cantik. Harga pun dia tidak mahal juga. Tapi itulah ada satu tips lah saya mau share. Kalau guna nut rim yang macam ni, untuk jaga lebih tahan lama kita punya rim, kita punya nut. Kalau boleh lah, kalau boleh. Jangan ikat ataupun buka guna impact wrench. Bukan apa, kita takut dia over torque. Pendapat saya lebih baik kita ikat secara manual guna breaker bar ni. Beli je satu batang breaker bar macam ni. Kalau ada torque wrench, lagi bagus. Sebab kalau guna impact wrench tu, kemungkinan akan merosakkan thread, nut dan juga rim tu sekali. Alright, itu je guys. Jangan lupa like, share, subscribe. Thank you guys.